So first time juga aku dapat RC scale 143. Yang ni boleh buat drift dan dia ada gyro. Ini yang dia choices. So korang boleh pilih con dia bagi con ni ada 4 lah. Yang USB type C dengan dia punya ni driver. And then spare tire ni yang getah punya kalau tak salah aku lah. Ini kereta dia kalau korang tengok kenapa tak sama macam kat kota tu, aku dah make over, aku hitamkan depan ni. Dia punya fender pun aku dah hitamkan dah. Cermin ni pun aku dah hitamkan sebab aku tak suka color silver kan. Ini choices lah, korang boleh buat sendiri lah. Korang buka je bawah ni, dia ada lampu depan belakang. And then ni remote dia dah macam professional korang on je. Dia ada gyro lah, nampak tak? Kalau korang berminat yang scale 164 ni, korang boleh beli ni. Tapi aku lebih prefer yang ni geng. Ini lebih best lagi. Ini lebih seronok lagi sebab power dia memang sangat-sangat best. So kalau korang berminat dengan Mercedes ni, korang boleh tengok dalam beg ni aku dah letak.